kita juga akan membeli saham dengan menggunakan fundamental analysis. Apa itu fundamental analysis? Fundamental analysis akan beritahu kepada pelabur saham ini ada kekuatan keuangan, sama ada syarikat ini untung ataupun rugi, syarikat ini mempunyai hutang yang banyak, ataupun syarikat ini sahamnya dah murah ataupun sahamnya dah mahal. So jom tonton, saya akan terangkan pada anda secara terperinci. Untuk video kali ini saya nak kongsikan pada anda bagaimana cara untuk kita membaca fundamental analysis menggunakan KLSE Screener. Dan KLSE Screener ni website yang percuma anda boleh gunakan. Salah satu syarikat GCB, Guan Chong Berhad, syarikat yang menjalankan powder, sebut-sebut untuk buat coklat, liquid coklat. So ini antara syarikat yang menjalankan perniagaan tersebut. Kita tengok harganya RM1.01. So apa perkara kita nak baca kat sini? Ni yang saya nak tekankan pada anda. Melalui fundamental analysis dengan data yang ada ni, kita dah tahu dah kekuatan syarikat, dari segi keuangan, syarikat ni ada bayar dividen ataupun tidak, bagaimana liability-nya, adakah syarikat ni murah ataupun mahal, melalui fundamental analysis yang akan kita baca sekejap lagi. So kalau anda tengok dekat bawah ni, turnover ada 14 juta. So maksudnya dagangan yang berlaku terhadap syarikat ni ada 14 juta. Maksudnya liquid. Syarikat ni adalah syarikat yang aktif. So VWAP iaitu 99 sen. Kalau kita tengok VWAP ni apa? Volume Weight Average Price. So kalau harga saham tu di atas harga VWAP, maksudnya bagus. Tu salah satu indikator yang kita baca. Kalau kita tengok harganya RM1 sekarang, RM1.01. So VWAP dia 99 sen. So maksudnya di atas VWAP harga ni adalah harga yang bagus. Ada buy percentage, maksud 50% yang buat pembelian. Selain daripada itu kita ada 52 weeks high and low, maksudnya selama setahun kita ada 52 minggu. So harga terendah selama setahun tu adalah 65 sen dan harga tertinggi selama setahun adalah RM1.45. ROE pula bermaksud return on equity. Kalau kita tengok 10.99. ROE ini digunakan untuk mengukur kecekapan keuntungan sesebuah syarikat melalui pemegang saham. ROE yang baik lebih kurang 10 hingga ke 15. Kalau ROE ini kita nak jadikan sebagai pengukur, dia adalah sebanyak 10% hingga 15 ataupun 18%. Itu ROE yang bagus. Kalau di bawah 5% itu ROE yang tidak bagus. PE pula price to earning ratio. So kalau kita tengok 10.82. Ini memberi gambaran bahawa harga saham ini adalah harga yang berpatutan. Kalau PE-nya di atas 20, bermaksud saham ni adalah saham yang mahal. Earning per share bermaksud keuntungan setiap saham. Kalau kita tengok 9.34. Lagi tinggi EPS bermaksud keuntungan syarikat sedang berkembang. DPS bermaksud dividend per share. Kalau kita tengok 3. 3 ni maksud 3 sen tuan-tuan. So kalau anda ada 10,000 unit saham, anda timeskan dengan 3 sen, bermaksud anda akan dapat RM300. Melalui DPS ni kita tahu berapa yang akan kita dapat dividen melalui syarikat ini. Dividen yield bermaksud pulangan dividen tahunan. Kalau kita lihat 2.97%. Di bawah 5% bermaksud syarikat ni bukan saham dividen yang tinggi. Yang tinggi bermaksud dekat sini dividen yield ada 5% ke atas. NTA bermaksud nilai aset bersih sesaham. Kalau kita tengok harganya 84 sen. Lebih kurang 85 sen. So harga sekarang adalah RM1.01. Ini memberi maksud bahawa syarikat ni overvalue. PB maksud price to book value. Secaranya harga saham semasa dibahagi dengan NTA. So dapatlah 1.19. Ini memberi gambaran bahawa harga saham ni secara tidak langsung melalui pengiraan price to book value, harga saham ni tak adalah terlampau mahal. Walaupun harganya lebih tinggi daripada NTA. Jadi kalau harga tu di atas 3, bermaksud saham tu mahal. Kalau di bawah 1, maksud saham tu undervalue ataupun saham tu murah. Tapi melalui pengiraan PB 1 hingga 2, bermaksud saham tu sederhana. Walaupun harga semasa sekarang ni lebih tinggi daripada NTA.
RPS ini bermaksud revenue per share. Ini menunjukkan jualan sebuah syarikat itu. Kalau makin tinggi RPS, maksudnya jualan syarikat makin banyak. PSR pula bermaksud price to sale ratio. Ini nak menunjukkan jualan sebuah syarikat itu mahal ataupun murah. So kalau kita tengok 0.21. Ini menunjukkan jualan syarikat sangat murah dan harga yang mahalnya adalah di atas RM3 dan munasabah dia RM1 hingga ke RM2. Seterusnya berkenaan market cap. Market capital kalau kita lihat saham ni sebanyak 2 bilion Ini adalah 2 bilion. So kalau kita tengok saham 2 bilion ni adalah saham yang agak mahal dari segi bacaan market cap. Market cap nak memberikan gambaran kepada pelabur bahawa syarikat ini sama ada large cap, mid cap ataupun small cap. Berapakah nilai market cap yang dikatakan small cap, iaitu 500 juta ke bawah. Mid cap pula 500 juta hingga 5 bilion. Large cap iaitu 5 bilion ke atas. Share issue ataupun share ni bermaksud jumlah saham yang diterbitkan untuk public. So kalau kita tengok saham ni 2.7 bilion. So kalau bilion, 1 bilion ke atas, share issue-nya agak berat. So kalau 1 bilion ke bawah, 500 juta hingga 1 bilion, itu adalah share issue ataupun saham yang diterbitkan adalah yang senang untuk naik dan senang untuk turun. Manakala kalau 1 bilion ke atas, saham tu kalau nak naik, dia susah sikit. Kalau nak naik, dia bukan macam saham yang di bawah, share issue yang di bawah 1 bilion. Kalau bawah 1 bilion ni, dia punya kenaikan naik memang mencanak. Tapi kalau di atas 1 bilion, share issue-nya, dia nak naik dia agak perlahan. Kalau turun pun agak turun perlahan. So itu secara definisinya. So kalau anda dapat belajar sesuatu daripada video ni, jangan lupa sharekan kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai lagi yang mendapat manfaat. Dan jangan lupa untuk tekan button subscribe.